Tuan-tuan dan puan-puan, kalau anda mempunyai semangat untuk sambung belajar, Alhamdulillah, teruskan. Dan saya yakin anda akan sukses sampai ke hujungnya. Bismillahirrahmanirrahim, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita ada semangat saja apabila kita ada macam rasa macam nak sambung belajar, nak enroll into a program in a university, sama ada dalam degree, diploma ataupun master ataupun PhD, itu tidak mencukupi sekadar semangat saja, tetapi anda perlu ada keyakinan. Anda kena get ready, your readiness level kena tinggi. Sebab apa? Sebab you akan bersaing bukan saja kepada diri anda, dengan diri anda, tetapi juga dengan rakan-rakan yang lain. Okay? Kalau ada yang mengatakan bahawa I'm here not untuk nak bersaing dengan siapa-siapa, well, untuk menjadi seorang pelajar, yes, you perlu ada rasa ingin bersaing dengan rakan-rakan dalam kelas anda, dalam batch anda. Okay? Contohnya dalam Master of Counselling di OUM, kami akan mendidik, mengajar, berkongsi ilmu-ilmu tentang dunia kaunseling, khususnya tentang cara-cara untuk mengendalikan sesi kaunseling yang betul, teknik, etika, supaya anda bersedia untuk menjadi seorang registered counsellor nanti di suatu hari nanti. So kami akan mengajar anda cara-caranya, teknik-tekniknya, apa yang boleh, apa yang tak boleh sewaktu sesi kaunseling, sewaktu group counselling, dan juga apakah teori-teori kaunseling yang boleh anda gunakan, career counseling, rehab counseling, family counseling. Dan sekiranya anda tidak mampu untuk adaptasikan atau meletakkan diri anda di dalam suasana begini, berkongsi dengan pelajar-pelajar yang lain, your readiness lah, I'm talking about your readiness sebagai seorang pelajar. So you akan terkapai-kapai nanti, apabila berada dalam kelas, apabila untuk buat discussion, menjawab assignment ataupun soalan-soalan exam. Ini adalah satu reality. So ada semangat saja tidak mencukupi, tetapi anda perlu ada keazaman, keizinan, dan your readiness kena berada pada tahap yang tertinggi. Okey, insyaAllah. Assalamualaikum.